Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang mengenai flow across cylinders and spheres, masih di bawah chapter 7, force convection. Sekarang kita ada slide pengenalan berkenaan dengan flow across cylinders and spheres ni. Jadinya kenapa kita berbincang mengenai dengan tajuk ini, disebabkan oleh cylinders dengan spheres ni kita selalu jumpa dalam real life practice untuk heat transfer. Contohnya dalam heat exchanger dan juga benda-benda lain. Selain tu banyak objek geometri seperti silinder dan juga spheres seperti bola, belon dan sebagainya. Kat sini kita ada figure yang menunjukkan gambar rajah tipikal aliran atau corak aliran fluid merentasi objek yang berbentuk circle atau silinder. Laju fluid dilabelkan dengan simbol V, dan ini adalah contoh streamline yang berlalu dari hadapan dan ke belakang objek. Kalau kita perhatikan, streamline ni ada yang mengalir ke atas dan mengalir ke bawah, dan ada juga yang betul-betul tepat ke tengah objek, di mana kemudiannya fluid ini akan kalau dalam bahasa orang putihnya dipanggil wraps around the cylinder, menyeliputi silinder tu dan akan bergerak ke belakang mengikut bentuk silinder lah. Dilabelkan juga di sini satu point dipanggil stagnation point, sama seperti dalam yang awak belajar fluid. So flow kat sini dia hal lajunya zero lah. Aliran fluid tadi akan terus bergerak ke belakang dan akan tiba di satu point di mana dia tidak lagi mengikut bentuk silinder dan dia akan terpisah atau kita panggil separated. Perkara ni seterusnya akan menyebabkan satu keadaan di mana aliran tersebut mengalami ketidakstabilan dan menghasilkan weak. So sini sebenarnya flow dia kucak-kacik atau kita boleh panggil tu tidak teratur atau turbulent lah sebenarnya. Kalau kita baca teks ni, dia tulis a flow in the wake region is characterized by periodic vortex formation and low pressure. So sini sebenarnya pressure dia rendah berbanding dengan bahagian-bahagian lain, dan penghasilan vortex. Kalau kita tengok gambar raja image sebenar yang diambil dalam mata kita ni, kita akan nampak dia macam ada pusar dalam ni. Berdasarkan daripada typical flow pattern yang kita tengok kat sini, secara umumnya kita boleh kaitkan dengan Reynolds number yang selama ni kita dah guna lah. So kalau kita tengok kat figure ni, dia pisahkan kepada dua keadaan. Satu laminar flow yang rendah atau diberikan di sini Reynolds number lebih kecil daripada 210/5, dan satu lagi kes kat sini di mana Reynolds number lebih besar daripada 210/5. So bila Reynolds number rendah, dia punya weight region dia besar macam ni sebab separation dia berlaku lagi awal. Dan bila Reynolds number tinggi, dia punya weight region dia sebenarnya mengecil. Ini disebabkan oleh berlakunya turbulence dalam aliran yang mengalir ke belakang ni, dan turbulence ini sebenarnya membantu untuk menghalang separation, flow separation tu daripada terjadi, dan seterusnya kita akan dapati weight region yang terhasil juga adalah kecil lah. Jadi bila orang tanya critical Reynolds number bagi silinder berapa nilainya, kita mungkin boleh jawab 2/10/5 lah. Yang ni secara umumnya lah.
Okey, kita telah berbincang tentang flow pattern yang melibatkan fluid dengan silinder ni. Seterusnya kita akan lihat kenaan dengan heat transfer coefficient dia. Secara umumnya heat transfer coefficient untuk silinder dengan sphere ni dia dipengaruhi dengan fluid flow yang tadi kita dah tengok tu, dan involve dia melibatkan flow separation tadi. Ini menyebabkan ia amat sukar untuk dikira atau dianalisis secara analitikal. Oleh demikian perkara ni atau untuk subjek ni, silinder dengan sphere ni, dia melibatkan banyak hasil eksperimental dari pelbagai researcher, dan hasil-hasil daripada eksperimen tu yang memakan masa yang lama dan usaha yang berterusan tu, dia telah senaraikan beberapa correlation yang kita boleh guna. Untuk correlation tu nanti kita akan tengok di slide yang seterusnya. Sementara waktu kita cuba tengok figure ni. Figure ni secara umum menunjukkan Nusselt number. Nilai Nusselt number bila dilawankan dengan darjah atau degree daripada stagnation point. So ini theta atau darjah dia. Contoh katakanlah 40 darjah sini. So 40 darjah daripada reference point dia, stagnant point. So kat sini so nilai NU ni kalau kita tengok kat sini, secara umumnya akan menurun nilainya, akan menurun sehingga lebih kurang 80 darjah atau 90 darjah. So point sini lah. Juga ingin diberitahu bahawa ini adalah local Nusselt number. So Nusselt number untuk setiap point-point yang berada di atas circle ni, silinder ni atau sphere ni. Dan garisan-garisan ini juga dilabelkan mengikut Reynolds number dia. So Reynolds number 290,000, 170,000, 100,000, 70,000. So ni Reynolds number yang berlainan, yang mewakili Nusselt number pada titik yang berlainan. Secara umumnya nilainya akan menurun sehingga ke 80 hingga 90 darjah, dan kemudiannya akan berubah di sebelah belakang ni mengikut Reynolds number. Contoh kalau Reynolds number yang tinggi ni, dia punya Nusselt number tiba-tiba jadi tinggi, dan bila kalau kita tengok Reynolds number yang rendah ni, Nusselt number kat belakang ni pun dia naik balik, tapi tak secara drastik. Secara umumnya ini yang berlaku pada local Nusselt number. Tapi untuk pengiraan H, sebab ini satu objek, satu jasad, so kita anggapkan atau yang kita perlu sebenarnya adalah nilai H untuk average. So kita lebih fokus pada average Nusselt number nanti, dan average Nusselt number ni boleh kita dapati dari formulation atau correlation.